Nampak gayanya drama yang melibatkan Perikatan Nasional di Perlis ni tak berkesudahan. Terbaru keluar lagi kenyataan daripada PAS. Yang mana PAS ni dia tegur MB Perlis yang baru, dia kata macam nak tarik adun kita. Kat sini dia menggunakan perkataan kita. Bukan korang ni masuk pilihan raya sekali ke? Ni bertanding dengan satu matlamat. Kononnya di atas nama Melayu dan Islam. Tapi hari ni, tindakan yang korang buat ni dah pun menafikan kata-kata retorik yang korang keluarkan dulu. Konon nak bercakap pasal Melayu, pasal Islam, duk bercakap pasal kepentingan rakyat. Tapi hari ni, tindakan mereka ni memang dah pun membelakangi kepentingan rakyat itu sendiri. Dan ia juga terjadi di peringkat nasional. Apabila hari ni, kita masih lagi belum tahu siapa pengerusi Perikatan Nasional. Sebelum ni bukan main lagi lah. 3-4 lori katanya ada daripada PAS kalau nak yang setaraf Anwar Ibrahim. Tapi sampai sekarang pun masih lagi belum ada nama. Dan persoalan yang timbul kat sini, apakah tak ada nama tu sebab masing-masing tolak jawatan? Ataupun tak ada nama tu sebab masing-masing duk berebut? Melihat kepada keadaan dan kenyataan yang terjadi di Perlis, aku rasakan ia ada kaitan dengan perebutan kuasa di dalam Perikatan Nasional. Dalam PAS mungkin sendiri pun duk berebut sama sendiri. Siapa yang nak jadi pengerusi? Aku nak tanyalah, apa salahnya kalau korang ni berdamai dengan takdir? Kan, Menteri Besar Perlis dah dilantik dah pun. Sultan dah lantik dah. Apa kata PAS berdamai? Terima saja jawatan daripada MB yang baru demi untuk berkhidmat kepada rakyat. Sebab rakyat dah pilih kamu di dalam pilihan raya yang lepas. Tapi yang terjadi tak macam tu. Mereka ni kelihatan seolah-olah lebih fikirkan matlamat politik peribadi nak dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Jadi apa guna rakyat undi kau? Dan suka aku nak ingatkan sekali lagi dalam video ni. Yang duk bergaduh tu adalah pemimpin-pemimpin Melayu yang diberikan kepercayaan oleh rakyat, terutamanya orang Melayu. Dia tak ada kaitan dengan DAP, tak ada kaitan dengan Cina, tak ada kaitan dengan bangsa lain. Mereka bergaduh sama sendiri, bukan sebab rakyat, bukan sebab negara, tetapi disebabkan oleh jatuhnya Menteri Besar daripada PAS dan akhirnya naik daripada Bersatu. Yang naik tu bukan daripada DAP pun kan. Melayu juga yang naik tu. Korang bukan main lagi duk tunggang nama Melayu sebelum ni kan. Duk buat perhimpunan turun Anwar, sebarkan segala sentimen, burukkan Perdana Menteri. Tapi sama-sama korang pun duk bergaduh. Yang turun perhimpunan turun Anwar hari tu, kita boleh katakan masing-masing tu pun ada sengketa sama sendiri. Walaupun berucap tu duk hentam kerajaan, duk hentam Datuk Seri Anwar. Jadi rakyat ambillah kesempatan ini untuk fikir betul-betul. Pilih pemimpin ni yang layak, yang boleh buat kerja, yang serius nak bantu rakyat. Bukan yang jenis fikirkan politik peribadi, tetapi kita terpaksa keluarkan duit rakyat, bayar gaji mereka yang tak ada function ni. Assalamualaikum. Ciao.